Guys, mula rasa tak sedap hati. Hari tu kita sesat pun macam ni lah. Menuju ke hutan. Oh ni, dia selalu benda-benda macam ni. Abang rasa excitement dia datang bila di penghujung dia nanti. Reward dia tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, pagi ni abang buat benda lain sikit. Kita akan pergi surprise. Jom. Ni adalah jalan nak masuk ke Latagapi. So, tu jalan raya di Taman Antaragapi PKNS lah. Ni kalau korang datang daripada Ulu Yam. So, kalau berhenti kat sini, masuk ikut lorong ni. Ni banyak kita akan parking tepi jalan ni nanti, okay? So, let's go. Diorang kata trail ni macam tak adalah susah sangat. Dua budak-budak boleh kan? So, korang tengok Abah. Pakai selipar weh. Senang nak jalan-jalan dalam air lah apalah. Okay, ada trail ni, jom. Alright guys, sebenarnya biar abah tinggi sikit. Terus pernah sesat kat sini. Alah, tinggi sangat. So, ni second try kita orang nak pergi ke Latagapi. Betul ke ni trailnya? Zaim, jalan tengah lah Zaim. Biar abang depan. Zaim. Okay guys, hari tu tak meriah macam ni pokok dia. Yang kita orang datang tu. Ini meriah betul pokok-pokok dia. Wah, harap-harap betul guys jalan ni. Wah, 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 wah. Wih, nice juga guys. Serius. Hari tu tak macam ni. Ni barulah ada trail-trail hiking sikit. Betul lah tu. Ni ada orang bubuh ni, tak tahu lah apa benda. Jom kita jalan. Mungkin petanda kot.
Turbo track kot. Yelah tu. So far so good. Kan ada sebelah ada macam kolam apa? Kolam kecil betul. Okay, we are on the right track. Ini ada sikit payah lah. Kolam. Okay guys. Okay, ni satu tips lah, walaupun abang bukan pro, abang perosak je. Ni, korang datang sini, at least lah, pakai macam kita orang lah. Siapa yang beginner ni, nampak baju lengan panjang. Lepas tu apa, seluar pun kalau boleh panjang, sebab dia banyak sangat ni. Inilah dia first sungai. Pakai je. Okay, korang akan cross sungai yang mile ni. Oh my god. Betul. Sungai yang pertama. Titik je. Okay. Saim. Cepat. Ya. Careful licin. Tak ikut tepi ni ke? Tepi sana ke? Boleh sana boleh, tepi tu boleh. Jom. Wah. Okay guys, satu lagi reason kita orang nak pergi awal ni sebabnya adalah takut penuh. Weekend kau jangan main-main, ramai orang. Okay, nampak? Okay, ada geng-geng yang dah masuk sebelum ni, tinggalkan tanda-tanda lah untuk route yang sebenar. Alright guys. Lupa. Sekarang jam pukul 7.11. Okay. Tengok sampai pukul apa. Doakan supaya kita sampai dengan selamat. Amin. Tu ada banyak lagi kertas-kertas yang orang tinggalkan. Wih, mengah juga. Dia selalu benda-benda macam ni, abang rasa excitement dia datang bila di penghujung dia nanti. Reward dia tu. Lagi waterfall lah. Kan? Abang tak minat sebenarnya benda-benda macam ni. Tapi sekali kena merasa juga. At least kita bagi family kita experience lah. Janganlah asyik pergi hutan bandar je. Kan? Okay guys, ni sampai kat simpang 3 ni, korang ambil kanan. Kita akan lalu sikit lah sebelah ladang kelapa sawit. So jangan ambil sana,
Sebab tak tahu pergi mana, kita ambil kanan. Guys, mula rasa tak sedap hati. I think kita sesat pun macam ni lah. Menuju ke hutan. Ni. Ni siapa pot kelas. Jalan kayu. Kanan lah. Wah, ada laluan. Ada laluan. Macam tak ya? Ya ke? Guys, salah jalan lagi ni. Handphone. Tu air, pipe air. Aduh. Sesat dah ni guys. Sesat. Nampak map lah. Ada, sini ada line. Aduh, takkan kali kedua sesat. Guys, for the second time, Latagapi waterfall. Direction 2 minit. Serius lah. Tu kalau kita macam orang. Minutes. Macam betul. Tapi itulah tak ada orang kan. Sana lah. Jom. Macam kami dah tersimpang daripada jalan sebenar je ni. Guys, rasanya sesat ni. Kalau tengok map ni, memang boleh potong sana. Tapi dia jalan ni. Kita ikut jalan ni. Aduh, patah balik. Patah balik guys, patah balik. Jom cari jalan yang benar. Aduh. Patutlah tak nampak seorang pun. Masa patutlah monyet-monyet tadi macam tak puas hati je kita orang lalu sini. Tempat dia orang. Mana ada orang lalu. Bukan tempat orang awam. Aduh. Jom kita cari jalan yang benar. Alright korang. Malu. Seset. Aduh. Ni kita orang jumpa kumpulan. Sekumpulan remaja. So kita orang follow dia orang. Terpaksa follow orang. Itulah dia. Masuk hutan, jangan mandai-mandai. Bye. Alright. Ni puncanya, punca. Ketah putih tadi punca segala-galanya. What in the world? Guys, okay, pembetulan sedikit pembetulan. Sampai kat simpang 3 yang first ni, korang ambil kiri. Abah dah salah tadi. Ambil kanan. Ni jalan yang tidak benar. Ni jalan yang benar. Jalan lurus. Okay guys, let's go. Kita teruskan perjalanan. Guys, nampak? Simple je sebenarnya jalan dia. Jalan kelapa sawit je. First ni lah. Tapi abang boleh sesat guys. Second time sesat. Ni. Tu nampak jalan dia kan? Simple je. Hai cinca. Wah. Okey. Landmark yang kedua. Sungai yang kedua. Ya, kita pijak air sungai lagi. Kawan nak mandi. Wah. Okay guys, kita sampai sungai yang kedua. Jom teruskan perjalanan. Tengok berapa minit dah. 63 minit dah guys. Tuan sesat. Patutnya dah lama sampai. Aduh. Jom.
Tiada guna kita menyesali atas apa yang terjadi. Kita teruskan perjalanan. Oh, inilah dianya. Mendaki. Okay guys, tadi lagi mencabar lah yang waktu sesat tadi. Yang ni boleh lah. Boleh lah. Agak landai lah. Guys. Cakap besar tadi. Ini lagi macam nak ni. Dengan licin semua. Ya, inilah cabaran dia. Ada reward and best menanti di akhir perjalanan nanti. Okey. Nampak? Okey je. Tengok tu. Ada jugalah dia lalu sini. Kita orang salah ikut kertas lah. Kertas dia juga. Tapi tu mungkin laluan dia 18 tahun lepas ke apa ke. Tu yang sesat larat. But not this time lah kan. Hey? Are you okay? Sikit je ni. Pak ni nak nurun ni pula. Bukit. Nanti we lost track. Sesat lagi. Semut berjalan satu-satu. Hurra. Hore. Disiplin gila. Tengok dia punya beratur dia. Ya. Okay guys. Kita tak tahulah sampai berapa ni. Setakat ni Abah dah jalan 3 kilo dah. Sejam pertama kita dah rugikan di jalan yang salah. So ini 73 minit. Kita nak menuju puncak. Okay, let's go. Tu rata dah. Ya, diorang pergi mana? Kiri kanan? Okay. Ni. First time Abah buat vlog yang lain sikit. Nampak? Kita pergi nature sikit. Wow, ada dengar bunyi ni lah. Bunyi air lah. Korang dengar tak? Kita akan cross sungai ni. Ni kanan tu Yes. We found the route. Guys, ada bunyi air lah. Adakah kita semakin menghampiri kejayaan? Ataupun kita nak detour dulu. Mama, naik atas lagi. Naik atas lagi. Mana pilihan anda? A atau B? Of course lah A. Kerja gila kalau ambil B tu. Tadi dah sesat dah. Ni nak sesat lagi. Wah, into the woods. Tak aim, so slow lah. Bestnya. Abang rasa macam kita dah nak sampai dah ni. Wah. Korang percaya tak? Air terjun. Air terjun dah. Sini boleh mandi. Kan? So, dia orang pergi mana? Dia orang pergi yang tu, yang latar tu, yang ada air terjun besar tu. Atas lagi, belah kanan kot. Banyak tempat lah boleh lepak. Guys, tengok tu. Wow. Mana ni? Kanan ke? Lah, itu jom belah kanan. Okey. Ni ada sedikit mencabar. Ni ada kesan kasut ni. Pegang kayu. Naik. Cepat. Lupa je. Oops. Aduh.
Aduh, okey. Kita daki sikit lagi. Ada orang dekat belakang. Nampak betapa tuanya kami. Oh guys. Oh cantiknya. Back to nature. Jom. Wow, terowong eh. Kita lalui tanau. Wah, cantiknya. Cantiknya. Wih, ni lagi nice. Dari pergi Thailand. Wow, ni pokok apa ni Zaim? Wah. Okey, sambung perjalanan. Wah, ini dia punya flora is something guys. Cantik. Ini boleh jadi aktiviti mingguan ni. Best gila. Wah, air guys, air terjun. Nampak tak guys? Okay guys. Abang nak cerita. Ini vlog Abah. Yang kita chill-chill, relax kan. Relax fly dah lama tak buat. Tak ada masa lah. Tapi ni relax lah. Kita melencong sikit. Kita pergi ke nature. Outdoor. Tengok. Narik kan? Narik guys. Kau nak stress kerja kat KL tu, kau turun sini. Abah suruh turun sini. Cakap kat kawan-kawan korang, Abah suruh turun sini. Jangan nak fikir-fikir kerja dah hujung minggu. Family time, relax time, enjoy time. It's all about family, okay? Work-life balance. Fully support work-life balance. Sungai ketiga kita cross. Okay guys, sampai satu tempat. Adalah hamba Allah yang rajin ni. Ni koordinat dia. Dapat salin. Okay, salin. Oh, sikit lagi kita dah jumpa batu-batu dah. Rasa kita dah nak sampai dah ke Lata Gapi. Wah, nice. Jom kita panjat air terjun kecil ni. Hati-hati Zaim. Wah, bestnya. Okay guys, the excitement, the adrenaline. Oh my god, keseronokannya. Kita dah sampai ke Lata Gapi. Wah, inilah dianya, Lata Gapi.
Okay, sekarang dah sampai Latagapi. Okay, ambil gambar. Satu. Nampak ke belakang tu? Okay. Dua, tiga. Dua, tiga. Tengok. Bawa telur, bawa roti, bawa mayonis. Kacau. Buka roti. Layan. Bancuai panas siap-siap Alhamdulillah. Okay, goodbye Latagapi. InsyaAllah datang lagi. Best pengalaman yang best. Memang confirm akan datang lagi. Okay korang, another recommended place to be visit by Abah Busy. Suka-suka hati je recommend. Tapi boleh lah, tempat best kan, kita recommend lah kan. Okay guys, on the way nak balik dah ni. So jumpa sekejap lagi lah. Macam bahaya je ni sebab nak menuruni lurah ni. Lepak jom. Assalamualaikum. Okay, kita dah keluar arah daripada Jungle Junction. Nice. Bye. Nampak tak kita orang di belakang? Aduh. Okay, ni second sungai tadi menandakan dah nak sampai. Dah. Turun je. Pijak sini. Lepas tu pijak sini. Lepas tu last celup air gede. Sikit lagi guys. Apa tadi apa cakap? 11.25. Sekarang dah 10.25. Sekarang 11.2 minit. Dah siap lah. Dalam 40 minit lah paling lama. Wah, cantik lah. Nice kan? Cut. Nice guys. Boleh on ni.
Okey. Sikit lagi. Wah. Nice sky. Wah, cantiknya. Cantik. Nampak tak? Kita pergi gelap lah tadi. Cantik. Beautiful. Ada tunnel. Tunnel. Okey. Sikit lagi, guys. Akhirnya kita dah sampai dah. Okey. Tadi pada awal video abah tunjuk korang tempat parking tepi-tepi jalan je. So korang akan masuk ke jalan kat sana. Masuk situ dia akan tunjuk, dia akan jalan ke sini ke tempat pembinaan lah. So in between ada satu lorong kat sini. Ada papan tanda yang dah jatuh apa semua. So masuk dalam ni lah. Itulah jalan menuju ke Latagapi. Lain sekali guys, masuk sini. Korang tengok kereta parking berapa banyak. Ada orang tadi kat dalam tadi lah. Sampai ke sini lah parking. So sampai sini dulu vlog abah untuk Saturday holiday. Morning Saturday holiday.